kami daripada kumpulan Budu. Okay, ni Nice. Budu cakap ya. Okey, ni ahli kumpulan kami. So tugasan kami perlu membuat catatan buku rekod. Tahap emas. Kita tahap emas komponen penjelajahan lasak. So saya tuliskan kepada next slide. Okay, next slide. Jenis aktiviti. Okay, jenis aktiviti langkah emas jiwa perkasa. Tarikh mula aktiviti kami pada 7 bulan 6 2026 dan berakhir pada 11 bulan 6 2026. Okay, next. Ada tak? Ya baik, sebelum kita buat aktiviti kita perlu melakukan graf penjelajahan lasak supaya kita dapat tahu apa aktiviti yang sesuai untuk dilakukan di tempat tersebut. Jadi untuk pada hari itu kita berkumpul di Sekolah Menengah Pembacaan SPI 2 dan taklimat aktiviti oleh Uruskia, seterusnya tinjauan tempat aktiviti dan bersurat. Jadi kita masuk pada hari pertama iaitu kita ambil 4 jam untuk persediaan tempat, memasang caution tape di tempat berbahaya dan kita ambil 3 jam untuk peserta disambut oleh ketua facilitation dan camp komandan. Seterusnya taklimat diberikan kepada peserta. Seterusnya penyediaan tempat perasmian. Seterusnya majlis perasmian. Jadi untuk hari yang sama kita sambung lagi 2 jam untuk survivor dan 2 jam slot LDK 1 dan 1 jam untuk sesi refleksi. Lepas tu pada hari kedua kita ambil 30 minit untuk persediaan solat subuh dan 2 jam jogging santai dan penyediaan sarapan. Seterusnya 4 jam untuk survivor 2. Seterusnya 1 jam 15 minit untuk penyediaan makan tengah hari. 1 jam makan tengah hari atau solat. Yang ni kita tak ambil kira ya 1 jam ni. Dan 4 jam slot kemahiran Ihsaniyah dan 2 jam sambungan slot kemahiran Ihsaniyah. Sambung. Dan hari ketiga kita buat 2 jam persediaan dan perjalanan ke Bukit Cupak. 4 jam kita hiking, 3 jam kembali ke tapak camp dan refleksi diri, 2 jam penyediaan makan malam, 3 jam slot kemahiran Ihsaniyah 2 dan 1 jam sesi refleksi. Dan hari keempat iaitu hari terakhir, 2 jam persediaan sarapan, 4 jam survivor 3 dan 1 jam untuk membersih tapak berkemahan dan bersurat.